Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir umurana wa la tu'assir wa tammim bi khair. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya kasihi para imam, bila semua kaki tangan masjid, semua ahli jawatankuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada bulan yang sudah kita telah membaca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafa al-jannah yawm al-qiyamah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari satu-satu ilmu daripada ilmu yang sepatutnya dipelajari kerana Allah, la yata'allamuhu illa yusabihi aradan minad dunya, tetapi dia niat belajar ilmu itu dengan untuk mendapat sesuatu daripada dunia, maka Rasulullah kata lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan terhidu bau syurga di hari kiamat. Hadis ini untuk menerangkan orang yang rugi. Dia mengaji ilmu yang sepatutnya mendapat pahala dan ganjaran syurga di hari akhirat, tetapi orang ni dia mengaji ilmu tak dapat syurga. Bukan sekadar tak dapat syurga, bau syurga pun tak terhidup. Iaitu orang yang belajar ilmu kerana untuk mendapat sesuatu daripada dunia, maka dia boleh dunia. Dia mengaji ilmu kerana apa? Kerana nak kerja. Dia mengaji ilmu kerana apa? Nak suruh orang puji dia. Dia mengaji ilmu kerana apa? Supaya dapat pangkat besar. Maka benda ini daripada dunia semua dia boleh dapat, tapi dia tak akan dapat syurga. Bukan sekadar syurga, bau syurga pun tidak akan terhidu di hari akhirat. Sedangkan bau syurga ini boleh dihidu 500 tahun perjalanan. Kerana kalau kita jalan kaki 500 tahun, agak-agak 500 tahun ni sampai mana? Pasal baru ni orang pergi Mekah jalan kaki sebulan 2 bulan je. Makna dia daripada Perak sampai Mekah 2 bulan. Ini 500 tahun.
Mana bau syurga boleh dihidu 500 tahun. Tapi orang yang mengaji ilmu kerana dunia. Pasal tu jangan kita pesan anak kita belajar sungguh. Jadi mudah nak cari kerja. Jangan. Dia dapat pahala. Dia ada mengaji kerana Allah Ta'ala. Syurga dia dapat, kedudukan dia dapat. Kalau sekadar mengaji ilmu, nak kerja atas muka bumi, jadi pegawai ni, jadi pegawai tu, bukan tak dapat. Tapi dia tak akan dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi kata setiap amal ini bermula dengan niat. Barang siapa yang niat kerja perbuatannya untuk Allah Ta'ala dan Rasul, maka dia akan dapat Allah Ta'ala dan Rasul. Dan barang siapa berhijrah, tujuan dia adalah untuk berniaga di Madinah ataupun untuk berkahwin dengan seorang wanita yang cantik, maka dia akan dapat apa yang diniatkan. Hadis ini cerita berkaitan dengan seorang sahabat yang dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang sepatutnya hijrah Mekah Madinah ni boleh pahala besar, pahala yang cukup besar, dan dijanji syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seorang ni, dia berhijrah bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah semata-mata nak nikah dengan seorang perempuan. Perempuan nama dia Amru Al-Qais. Amru Qais. Ini Ummul Qais. Tujuan hijrah dia ni kerana nak nikah dengan perempuan. Maka benda ni diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sebut, kalau orang tujuan dia hijrah kerana Allah Ta'ala dan Rasul, maka dia dapat Allah Ta'ala dan Rasul. Tapi kalau dia hijrah kerana sebab orang puan hendak nikah ni, ataupun dengan tujuan nak berniaga di Madinah, maka dia dapat perempuan itu dan dia dapat berniaga, tapi dia tak boleh pahala. Maka hadis yang kita baca ini ialah peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaji ilmu agama, yang sepatutnya dia mengaji ilmu agama ini kerana Allah. Kerana Allah, kerana dia nak berdakwah, kerana dia nak mengajar manusia, nak beri faham manusia berkaitan dengan Islam. Tiba-tiba dia mengaji ilmu agama ni dengan tujuan untuk dapat dunia. Maka Nabi SAW kata orang ni rugi. Dia dapat barang yang sementara, dia hilang barang yang kekal. Dunia ni panak, tipaknya sementara. Dia hilang barang yang kekal, redha Tuhan dan syurga. Ini barang kekal. Kullu man kana alifan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Benda atas dunia ni semua akan musnah, akan binasa. Kita tengok diri kita ni. Dulu masa muda kan main handsome ni, tidak tu Cikgu Haji. Cikgu Haji imam kita lalu kok tepi rumah orang puan CEO.
Bukan orang lelaki siu, orang perempuan siu, handsome. Tuan nak ikut. Hari ni mana tu? Akak kulit jatuh pula dok tegar, jadi keduk sipur juga. Dulu kan main handsome kita. Pasal apa? Pasal sifat dia fana. Sifat dia fana. Supaya dengan bini kita juga masa muda, tak boleh tengok sehari pening kepala Pak Uti Penado bahang. Baru sehari tak boleh tengok. Boleh tengok baru lega. Pasal apa? Kita rasa bini kita lah orang paling comel sekali. Janji nak nikah belum janji ni, belum nikah ni janji. Kalau saya nikah dengan awak, saya berjanji, you only one in my important heart, ever and forever. Janji tu tak ada dah orang lain, mati hidupmu seorang je lah. Orang puang orang tengok kat 3 hari tak berok. Pasal apa? Pasal hanyut dengan janji ni. Hari ni tuan-tuan lepas nikah 40 tahun nikah, nak tengok tak muka bini kita? Nak tengok ke tak? Kalau tak tengok sehari, rindu ke tak? Nak orang puan suka dah. Kita tak tengok bini kita sehari, rindu ke tak? Kata dah tak. Dulu kan main Bang Penado, Pak Uti Penado, tak tengok sehari, pening kepala orang. Hari ni tengok sehari, tengok tu pening kepala orang. Cuba bayangkan. Ini far, kita kata. Benda yang ada atas muka bumi ni semua kamu musnah. Yang muda akan jadi tua, yang tua akan mati, yang kaya akan tinggal harta. Kerana sifatnya adalah sifat sementara. Orang kerja sampai masa dia penceng. Kadang-kadang dah penceng kena pecah dah. Pasal sifatnya sementara. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut, wa ma hayatud dunya ila hayatul ghurur. Kehidupan dunia ialah kehidupan yang penuh dengan pembohongan. Orang yang hanyut dengan dunia hakikatnya ialah orang yang hanyut dengan dunia yang penuh dengan pembohongan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa' wal banin wal qanatil muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatud dunya. Barang ni barang seronok saja. Barang seronok yang kesudahannya akan hilang. Ini sifat dunia. Jadi kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita orang mengaji agama tapi rugi. Dia mengaji agama yang sepatutnya dapat pahala, dapat syurga di hari akhirat. Tiba-tiba bukan sekadar syurga, tak dapat bau syurga pun tak boleh hidup. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Saya dah baca ayat ini di beberapa tempat. Allah Ta'ala sebut, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang berkaitan dengan khaffat mawazinuh dengan thaqulat mawazin. Ulama tafsir kata yang ditimbang ini semua amalan baik. Amalan buruk ini
Dia bukan sekadar neraca di hari akhirat timbang baik dengan buruk. Hak buruk, hak baik pun ditimbang juga. Sama-sama baik. Ada amalan yang baik ditimbang, berat. Ada amalan yang baik ditimbang tapi ringan. Wala amalan baik tapi ringan, macam tak ada isi. Maka ulama tafsir kata berat dan ringan amalan baik itu bergantung kepada niat tadi. Ada orang sedekah. Sedekah ni amalan yang baik. Tapi dia sedekah ni kerana apa? Kerana nak suruh orang puji dia, orang sanjung dia. Barang yang duduk dalam hati dia orang tak tahu. Tuhan tahu ke tak? Tuhan tahu. Manusia kata tak ada, dia kata Pok Hing Kapung Gong tu tak ada orang paling pun murah. Sebut saja Pok Hing Kapung Gong, oh, orang Gong semua, oh, tak ada orang paling murah ni. Orang baik Pok Hing. Tapi setiap kali Pok Hing sedekah, infak, dalam hati dia nak suruh orang puji dia semua. Walaupun manusia kata dia baik, Allah Ta'ala timbang di hari akhirat amalan sedekah dia. Ternyata amalannya ringan. Pasal apa ringan? Pasal dia buat bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi amalan yang baik ditimbang dalam keadaan berat, timbangannya di hari akhirat apabila dilakukan kerana Allah. Barulah amalan tu berat. Macam orang tanam padi, nampak kuning belaka, masa tua kuning belaka. Lepas masing baru tahu hak mana jadi padi, hak mana jadi apa. Hak apa ni tak ada isi. Kuning-kuning juga tapi tak ada isi. Maka begitulah amal yang dilakukan oleh seorang. Yang dia buat kerana Allah Ta'ala ada isi. Yang dia buat kerana makhluk tak ada isi. Walaupun seluruh makhluk atas muka bumi ini puja-puji dia, puja-puji makhluk tidak menambah apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Jadi kerana itu disuruh buat amal ni ikhlas. Orang yang mengaji agama tujuan dia apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tujuan dia adalah untuk didik kaum dia, meneruskan risalah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan dia mengaji agama tujuan dia untuk besar isi perut dia, dapat kedudukan, masyarakat rosak, orang kampung rosak, tak ada peduli pada dia. Jelek mata dia fikir lagu mana untuk dapat kedudukan, nak gaji besar dan sebagainya. Orang rosak tak ada peduli pada dia. Maka orang ini Nabi kata dia tidak akan terhidu bau syurga di hari akhirat, sedangkan bau syurga itu boleh dihidu 500 tahun perjalanan. Lagu mana bau syurga ni tuan-tuan? Bau syurga ni tak boleh nak cerita. Dia tak sama dengan bau minyak cap buruh. Minyak masuk cap buruh kan. Tuan-tuan tengok orang masuk minyak benda, masuk udang, masuk ayam dengan minyak cap buruh tu orang mesti ketang dah. Tengok tu. Itu baru minyak cap buruh. Gaji tengok tak iklan dia? Gaji tengok tak? Ha? Masuk udang, masuk ayam dengan minyak cap buruh, jirang sebelah dah jepuk, mari dah dapuk. Itu baru minyak cap buruh bau dia. Syurga 500 tahun macam mana ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Bau dia saja tu satu nikmat, apatah lagi duduk di dalam. Tidak terhidu bau syurga ini azab. Azab, tak boleh hidup bau syurga ni azab. Apatah lagi tak masuk ke dalamnya.
Ada orang masuk syurga Allah Ta'ala suruh keluar semula? Ada? Dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang lelaki yang telah dia putuskan masuk syurga. Lalu dia bergembira. Malaikat bawa dia nak pergi ke syurga. Dia kata, inilah kesan daripada amalan aku. Kesan daripada amalan aku ni atas muka bumi ni. Pasal tu aku layak masuk syurga. Dalam keadaan dia sombong. Allah Ta'ala perintah ni, perintah agar ditimbang balik amalan dia. Amalan baik dia selama 40 tahun ditimbang dalam satu neraca. Lalu dicabut daripadanya al-basar. Al-basar ni apa? Pandangan, penglihatan. Ada orang ada mata tak nampak. Ada orang ada telinga tapi tak dengar. Telinga ni boleh reka, mata boleh reka, tapi basar tak boleh reka. As-sam'u tak boleh reka. Ini kurniaan daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala cabut al-basar, ditimbang dalam satu timbangan. Amalan baik dia 40 tahun tak boleh lagi nak balas kebaikan Allah Ta'ala dengan nikmat penglihatan. Ibadat kita 40 tahun nak balas dengan nikmat penglihatan yang Allah Ta'ala beri, tak terbalas lagi. Pasal tu dia sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau nak dihitung nikmat Tuhan ni tak terhitung kita. Pasal tu jangan duk kira sangat amalan baik. Duk kira pakai kalkulator ni. Duk kira amalan baik hari ni buat apa. Jelek mata tadi sedekah. Sedekah RM1 tu. Ada sedekah RM1 kan? Bagi sedekah RM1. Tu. Lepas tu tengah hari buat apa ni pula? Amalan baik. Tengah hari buat apa ni pula? Jamin orang makan. Pergi makan nasi ayam. Berapa ringgit? Nasi ayam ni? RM2. RM7 tulis RM7. Dah RM8 dah. Petang belum ngorek roti canai pula. Belanja saing roti canai. Berapa ringgit roti canai? RM2. Berapa ringgit dah? RM10. Tulis RM10. Lepas isyak makan nasi goreng Jami Tok Imam ni, bukan orang biasa. Nasi goreng berapa ringgit? RM5. Tahu belaka tu. Ni orang hak biasa Jami orang ni. RM5 jadi RM15. Campur dengan air tepek RM1.50. RM2. Jadi RM17. Tulis RM17. Ni hak RM17, RM7 ni mahal sikit pasal Jami Tok Imam. Mesti pahala banyak ni. Kan tu. Hak benda hak asal tadi tak banyak pahala dia. Pasal Jami Agung je. Ni lepas isyak ni Jami Tok Imam. Mesti pahala banyak. Duk kira pahala ni. Nikmat Tuhan yang Allah Ta'ala beri pada kita ni tak boleh nak hitung pahalanya. Ada seorang yang mengadu. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala kayakan dia. Tiba-tiba nak kaya. Dia pergi mengadu kepada seorang ulama, Tuhan tak sayang pada dia. Lalu ulama ni tanya, pasal apa mu kata Tuhan tak sayang pada kamu? Dia kata, kalau Tuhan sayang pada saya ni, Tuhan berilah saya kaya. Tak cakap saya berdoa dah nak suruh kaya, tak kaya-kaya. Baik, dia kata. Sekarang ni orang nak beli mata kamu dua, RM100,000. Pun nak jual ke tak? Dua mata ni orang nak beli. Dia kata tak boleh jual. Ada orang nak beli kaki kamu ni dua-dua ni RM100,000. Pun nak jual ke tak? Dia kata tak boleh jual. Ada orang nak beli tangan kamu ni sepasang RM100,000. Pun nak jual tak? Dah yang mu kata Tuhan tak beri mu kaya.
Apa yang ada pada diri kamu tidak ternilai harganya Allah Ta'ala beri. Dan jangan ingat pemberian Allah Ta'ala ni pemberian biasa. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa sahaja yang Allah Ta'ala beri pada kamu, satu persatu akan dihisap di hadapan Allah Ta'ala di hari akhir. Minal a'da wal ajza, daripada seluruh anggota tubuh badan Allah Ta'ala akan hisap satu persatu. Tak campur lagi dengan makan, tak campur lagi dengan minum, tak campur lagi dengan nikmat kesihatan. Semuanya akan dihitung, dihisap di hadapan Allah. Ini ibadat kita 40 tahun tak boleh nak balas jasa Tuhan. Pasal tu jangan hitung kebaikan kita. Jangan hitung kebaikan kita, cukup dah. Oh tadi wasa semayang isyak kosong dah ni, padang dah. Kita pun dak semayang sunat. Saya tanya pasal apa Agung mu dak semayang sunat? Aku rasa isyak aku hok malam ni paling kosong. Jadi hok paling kosong dak payah semayang sunat. Kita dak tahu tuan-tuan. Masa akad takbir tadi berapa ramai di kalangan kita ni duk cari reta. Akad setakbir Allahu Akbar. Akad takbir. Tadi rakaat pertama Ustaz Haji kita baca surah apa? Saya tanya. Ada dah nak tanya. Haji, rakaat pertama tadi Ustaz Haji kita baca surah apa? Ke dak mayang ngarik sini? Mayang sini. Dak ingat lah. Dak ingat lah kata dah. Kita cari apa tadi? Ke kosong sangat siapa dia ingat apa? Tak perasan siapa tu Ustaz Haji kita baca rakaat pertama surah apa. Pasal kosong berdoa. Nak cerita kepada kita ni. Jadi kerana itu jangan duduk hitung amalan kita baik ni baik boleh kurang. Pasal kita tak tahu. Sayyidina Abu Bakar menangis. Lalu sahabat tanya, ya Khalifah Rasulullah, ma yubki? Wahai Khalifah Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu menangis? Abu Bakar kata, aku menangis kerana aku tak tahu amalan aku Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Sedangkan man akrabun nasi ilallah ba'da rasul, siapa lagi manusia yang dekat dengan Allah Ta'ala selepas daripada Nabi SAW, yang Allah Ta'ala berkirim salah. Abu Bakar menangis kerana takut amalan yang dia buat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kita rasa linang. Terima dah, okey dah ni, beres dah ni. Jangan. Biar kita jadi di kalangan orang yang tamak. Tamak apa? Bukan tamak nasi ayam, bukan tamak nasi arak. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumi as-salihin. Ada peluang amal soleh buat, peluang amal soleh buat. Supaya Allah Ta'ala tak ketepikan kita daripada perkara-perkara yang boleh dapat pahala. Maka kerana itu sungguh malang seorang pelajar yang dia bukan hanya sekadar dihalang daripada memasuki syurga. Dia belajar ilmu agama bukan kerana Allah. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, orang yang ta'allamal ilma, dia belajar ilmu tapi tujuan dia yumari bi sufa, tujuan nak balas dengan orang bodoh. Dia belajar ilmu, dia nak balas dengan orang bodoh. Yumari bi sufa, ataupun liyujadilu bihil ulama, ataupun tujuan dia aku nak berjidal, berdebat dengan ulama. Dia mengaji ilmu yang pertama kerana nak balas dengan orang bodoh, ataupun dia mengaji ilmu, mengaji sungguh-sungguh, mengaji Quran, mengaji hadis, mengaji tafsir, mengaji fiqh
dengan tujuan dia nak berjidal dengan ulama, supaya orang kata dia ni lebih alim daripada ulama ni, ataupun yaltafitan nasi ilai, dia mengajar ilmu supaya dia dapat mempengaruhi orang ramai dan orang ramai jadi pengikut dia. Maka orang yang niat mengajar ilmu yang disebut oleh Rasulullah ini, maka tempat inilah neraka. Mengaji ilmu ni adalah untuk memperbetulkan amalan kita. Mengaji ilmu ini supaya ilmu ni boleh guide, boleh pandu kita nak buat dalam satu-satu benda berdasarkan kepada ilmu, bukan taklid. Kita buat satu ilmu, ada hujah, ada dalil, ada pegangan kita. Dah pasal apa membuat ni? Dah orang lain buat. Ini taklid. Biar kita mengaji satu-satu ilmu, kita buat satu benda, ada dalil dan ada hujah. Bukan kita mengaji satu ilmu kerana nak burukkan orang lain. Jangan, tempat dia dalam neraka. Tak masuk syurga. Bahkan bukan sekadar tak masuk syurga, tak terhidu pun bau syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena faham, bila mari saja dalam hati, dalam jiwa kita, dalam kepala otak kita rasa kita ni alim, ingat, orang yang alim dia tak akan rasa dirinya alim. Disebut oleh Nabi SAW, arba'atun la tashba' min arba'. Ada 4 perkara yang tidak pernah kenyang dengan 4 perkara. Di antara 4 perkara yang disebut oleh Nabi, alimu min almin. Orang alim dia tak pernah kenyang dengan ilmu. Pasal tu kita tengok seorang tu alim, ramai tu guru dia. Ramai tu guru dia. Pasal apa? Pasal dia tak pernah kenyang dengan ilmu. Orang mudah kenyang dengan ilmu ni orang jahil. Orang jahil. Dia berasa sohor dah dengan satu benda, dua benda hak dia tahu. Duduk saja dalam majlis ilmu, tak sampai 2 minit tidur dia kadang-kadang. Tapi berasa alim. Ilmu ni susah. Saya ingat ada seorang, saya tak sebut nama dia. Dia ni salah seorang yang diujilah dalam mengaji ilmu ni dengan seorang tok guru. Tok guru ni nama dia Syekh Wahid Wali, Syekh Abdul Wahid Al-Wali. Tok guru dia nama ni. Dan kisah dia, tok guru dia ni jin yang tolong perkenalkan. Tok guru dia jin ni, jin perkenalkan. Dan jin pesan kepada dia cari tok guru ni. Pesan kepada jin. Makna dia tok guru ni jin ni kenal dia. Pasal ingat jin ni ada Islam, ada jin kafir. Jadi jin ni pesan kepada dia ni ngaji dengan tok guru ni. Nama dia Syekh Abdul Wahid, Syekh Abdul Wahid Al-Wadi disebut. Maka ada seorang ni, ustaz ni, dia pergi ke Mesir, dia cari tok guru ni. Tok guru ni nama dia tak sebut tadi lah. Duduknya tinggal ni di Kafru Syekh. Kafru Syekh ini daripada Kairah jauh. Dia selepas daripada Gharbiyah, Tontor, lepas tu jumpa Kafru Syekh, baru jumpa Damanhur dan jumpa Iskandaria. Jauh daripada Kairah. Maka dia pun mengaji dengan tok guru ni, Syekh Abdul Wahid ni. Yang mengaji mereka awalnya 10 orang. 10 orang mengaji. Jadi Syekh ini mengaji ni 10 orang. Tapi mana-mana anak murid mari lewat, dia pekong dengan kasut. Siapa mari lewat, dia pekong dengan kasut. Daripada 10 orang mengaji, tinggal 3 orang.
3 orang tuan-tuan. 7 orang tak mari dah. Dia kata saya tak mau mengaji. Dengan Syekh Wahid ni kata, tok guru apa mai pekong dengan kasut. Pekong dengan kasut. Dia tak lihat, dia mari lewat. Hak dia nampak tok guru pekong dengan kasut. 2 tahun pengajian dengan Syekh ini. Daripada 10 orang tinggal 3 orang. 3 orang ni 2 orang daripadanya duk bisik nak lari juga dok tahu. Selepas khatam dan tok guru ni turunkan ilmu dia dan juga silsilah ilmu dia, baru dia cerita. Dia kata saya bukan niat sangat nak bekal dengan kasut, tapi nak royak bahawa ilmu ni bukan benda mudah. Orang yang menghargai ilmu, dia hargai masa, dia hargai tok guru dia. Al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Dia hormat tok guru dia, dia hormat masa dia. Dia mari lewat semua. Dah mari lewat nak balik awal. Jadi daripada 10 orang tinggal 7 orang. Dan salah seorang ustaz ni, ya tuan-tuan, dia tengok dalam TV, dia ni junior saja, nak cerita kepada kita ilmu ni bukan benda mudah. Dia kena korban. Begitu saya ada seorang ulama, dia Domyak, dia Kafur Sa'ad Al-Balad, kapung dia di kapung. Jadi saya dari rumah saya di Kahirah nak pergi ke rumah dia ni 7 jam. 7 jam. Nak mengaji sejam je. Duduk atas kereta 7 jam. 3 kali naik kereta. Satu hari saya sapa-sapa lewat. Saya sapa lewat, tok guru dia tutup pintu. Sapa lewat je, pintu masjid tutup. Dia tak akan buka dah. Cuba bayangkan, bila tutup saja pintu masjid, saya kena balik 7 jam pula. Dalam keadaan tak mengaji apa-apa. Mari 7 jam, balik 7 jam. Tak boleh mengaji apa-apa. Bermula daripada pintu masjid ditutup, saya tak boleh mengaji. Saya nak mengaji tiap-tiap minggu. Sebelum subuh saya keluar daripada rumah, takut pintu masjid tutup. Dia akan tutup lepas pada Jumaat. Maknanya solat Jumaat tadi, siapa yang lewat daripada itu, dia tutup pintu masjid, balik lah. Nak pastikan pintu dah tutup ni sebelum subuh. Nak mengajinya Zuhur sekarang, lepas Jumaat, sebelum subuh turun daripada rumah. Nak cerita ilmu ni bukan benda yang mudah. Kerana itu ilmu yang berkah, ilmu yang kita berguru, kita hormat guru kita, kita hormat masa dia, dan kita cari ilmu kerana Allah. Jangan ada niat dalam hati perut kita kerana dunia semata-mata. Jangan. Dan ilmu ni tak akan habis. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang ada pada kita ni sikit sangat. Cuba bayangkan ni, air ni nak dibanding air laut. Tahu air ni dalam air laut tu, air ni terlalu sikit nak dibandingkan dengan lautan yang luas. Tapi ilmu yang Tuhan bagi kita bukan banyak ni. Kalau banyak ni jadi gila kita ni. Yang ada pada kita ni hanyalah sekadar yang titisan akhir daripada hujung panel saja. Itu pun berasa bijak bahasa alim. Hak ada dengan kita ambil pen, celup dalam air, hak nitih hujung pen, itu ilmu yang ada pada kita. Lepas tu saya sebut tadi, kalau ilmu banyak ni gila kita ni. Luasnya ilmu yang ada pada Allah Ta'ala.
dan sikitnya ilmu yang ada pada kita. Jadi kerana itu jangan rasa puas mengajar ilmu ni, dan jangan rasa alim dalam kita mengajar ilmu, kerana yang ada pada kita ni terlalu sedikit. Isyak lagi ni, isyak dah, boleh sambung lagi, kita cukup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al tima'na hadha itima'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma alif baina qulubina wa tatalla' bi afkarina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.